Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda nampak apa yang saya nampak? Itulah semua lelaki macho yang ada misai dan juga janggut. Ada yang ada misai saja, sikit janggut. Ya. Baik. Lelaki apabila dia ada misai dan janggut ni, sama ada salah satu pun, tak apa. Dia ada satu perawakan yang dilihat sebagai hiasan, ya, dan menjadikan wajahnya lebih matang daripada yang kosong tak ada apa-apa walaupun nampak bersih dan menawan, ya. Tetapi inilah antara kelelakian, ya, orang lelaki. Apapun apabila kita melihat orang berbisa dan berjanggut ni, yang tidak manis ialah ataupun yang tidak cantik ialah apabila bulu hidung kita ni bertemu dengan bulu misai. Ya, kita dah tak tahu dah ini bulu misai ke bulu hidung. Jadi dia boleh mengganggu, ya, perbualan kita dengan orang yang sedang kita bercakap maupun penonton kalau kita memberi pengucapan awam, kerana orang takkan fokus kepada apa yang kita sampaikan. Mungkin orang akan lebih fokus kepada bulu hidung yang terkeluar daripada hidung kita tu, yang nampak tak berapa cantik dan mengganggu, ya, mengganggu perbualan, mengganggu penyampaian. Di dalam soal pengucapan awam, kita harus hati-hati, ya, dalam bab ini, walaupun kita nampak kecil, tetapi sebenarnya besar impak, kesan dia dalam penyampaian. Bagi setengah orang, mungkin macam misalnya gambar yang paling atas dan yang 4 itu nampak kelihatan macho, ya, tetapi mungkin tak tersusun, tak rapi, dan baik kalau yang gambar-gambar yang ada di bawah tu nampak lebih kelihatan lebih rapi lah, ya. Baik, jadi terserah pada anda, tetapi dalam Islam, Nabi SAW menyarankan supaya kita kemaskan kumis minggu sekali, ya, kemaskan janggut, ya, potong ataupun kemaskan bulu-bulu termasuklah bulu hidung kita dan rambut kita, ya. Jadi dalam Islam jangan biarkan bulu-bulu, ya, melebihi daripada 40 hari, terutama bulu-bulu di bahagian yang tersorok, ya. Kerana di situ akan ada pergantungan-pengantungan iblis syaitan, ya, yang suka mengganggu. Jadi lepas 40 hari potong, ataupun sebelum 40 hari potong, jangan biarkan lebih 40 hari. Sekian dulu, mudah-mudahan dapat memanfaatkan sedikit yang dikongsikan bersama pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.